hari aku pergi jalan-jalan dekat Jengka. Lepas tu aku tersalah masuk dekat kawasan ladang ni. Aku masuk sebab aku tengok jalan tu macam cantik, kemas. Aku sajalah try sebab aku ni memang sejenis yang suka explore kawasan tu. Aku pun naik sebab jalan ni berbukit, sebab tu kita kena naik. Aku sambung lagi naik dan sampailah aku terjumpa ke satu tempat yang memang aku tak expect langsung dalam kawasan ladang boleh ada tempat secantik macam ni. Jadi ibaratkan macam alam di sebalik mata. Walaupun aku tak pernah pergi dekat alam tu, tapi aku rasa lebih kurang macam ni lah kot. Sebab cantik, memang cantik. Kat sini aku terjumpa ada satu sampan yang berada di atas awangan. Ini ibarat macam kalau korang pijak dekat depan tu, dia bukan Titanic tau, dia macam korang ada atas awan. Memang lain macam tau. Dahsyat dia punya sampan ni. Tu aku perasan pula ada satu tangga ni, katanya ini tangga menuju kejayaan. Tapi korang jangan sampai atas tu. Sekarang bukannya kejayaan, kecelakaan pula yang korang dapat. Tapi serius aku cakap, bila korang duduk atas ni, korang akan rasa macam aman, nyaman, memang seronok. Dia lapang je. Apa yang pentingnya korang tengoklah sendiri dia punya pemandangan daripada atas ni. Memang dahsyat, memang sangat-sangat menakjubkan. View dia susah nak digambarkan, korang kena datang sendiri kat sini. Dalam pada aku galik-galik memerhatikan keindahan alam, aku ternampak pula dekat sana ada satu part ataupun tempat yang nampak macam lagi menarik lah. Dan tanpa membuangkan masa, aku dengan perasaan yang sangat excited nak tengok apa yang ada kat sana, aku pun terus pergi turun bukit ni dan naik bukit sebelah lagi. Dan inilah tempat dia. Lagi dahsyat. Dia ibarat macam ala-ala Rome ataupun Rome. Dan kat sini korang tengok dia punya tempat healing dia memang tak kurang hebat daripada tempat sana tadi. Cuma kat sini lagi banyak dan lagi cantik. Ada banyak kursi korang boleh lepak berapa ramai korang nak. Dan siap ada hammock, boleh santai-santai kat sini. Dan yang lebih menerujakan, korang boleh uji korang punya ketakasan, kecerdasan ataupun keberanian korang punya kejantanan tu dengan bermain extreme sport yang ada dekat sini. Korang boleh panjat daripada pokok kelapa sawit ni ke pokok kelapa sawit sana dengan cabaran yang telah disediakan oleh pihak Jengka Hill ni. Kalau korang betul-betul nak jantan, korang kena cuba. Korang kena try benda ni. Aku dah try dan alhamdulillah aku masih jantan. Setelah kepenatan yang amat sangat aku bagian sejak dekat atas jaring ni bagi menghirup udara segar untuk mengecas semula badan aku supaya lebih segar seperti biasa. Korang tinggal nak check in kat sini, jangan bimbang, macam-macam bilik ada. Macam Bas ni dia tengah nak ubah suai, nak buat bilik yang cantik. Dan yang paling aku suka pasal bilik ni, apa yang specialnya, bumbung dia ni boleh buka. Tak kira korang nak buka tengah malam ke nak buka tengah hari je, itu terpulang pada korang lah kan. Yang bagusnya bilik-bilik kat sini semuanya tepi bukit. Jadi kalau ada rezeki korang bukanya pintu pagi esok, nampak awan kapet dekat bawah sana. Itu yang sangat-sangat menakjubkan. Bisa kata kalau korang nak buat majlis, tak kira kahwin ataupun hari jadi, apa-apa majlis sekalipun, kat sini ada dewan tertutup, dewan terbuka dan kolam renang pun ada kat sini. Jadi kalau korang nak masa suasana yang berbeza, korang kena datang dekat sini, Jengka Hill.